Kali ini kita nak cerita pasal progress Yamaha R6 track bike dengan Toby Performance. Untuk yang baru dengan channel ni, aku nerd rider untuk No Money Racing by Brad with Extremo. Obses dengan racing motor. Yamaha R6 ni memang aku punya projek. Aku restore dia untuk jadikan track bike khas untuk training, untuk practice, untuk pergi track je. Aku tak tahu ada tak yang follow progress aku siapkan motor ni. Last aku update dekat siri ketiga. Sebenarnya ada sikit-sikit dalam sibuk-sibuk kerja, sibuk-sibuk racing, sibuk-sibuk review pasar race. Memang ada sebenarnya, aku curi-curi masa. Bila ada masa lapang sikit, aku buat sikit. Tapi terlampau sikit, jadi nak update sikit-sikit tu macam tak semenggah. Sikit je lagi motor ni nak siap. Tinggal nak fitting race fairing, bawa pergi tuning. Lepas tu kita buat paint job. Paint job tu rahsia lah. Nanti dah siap baru aku tunjukkan. Jadi aku tunjukkan recap apa yang aku dah buat dekat motor ni. Untuk siapa yang follow, inilah sambungan dia. Sorry lama sangat tunggu. Box Artman yang aku pakai ni, aku ada jual. Siapa yang macam aku beli tool sikit-sikit, lama-lama makin banyak, susah nak simpan satu tempat, inilah penyelesaian dia. Di Shopee dia aku ada letak dekat bawah ni. Kalau nak beli direct pun boleh roger.
tanggalkan exhaust ni, tukar dia punya gasket. Lepas tu dekat oil pipe ni ada leak. Nanti kita ganti o-ring dia, torque balik elok-elok. Sama juga exhaust ni, ikat balik pakai torque elok-elok. Jadi marilah kita. Yang ini pula masalah dia, thread yang ini dah loose kat dalam ni. Yang ini cover oil pump dengan timing cover dalam ni. Jadi kena buat thread baru lah, masuk coil baru kita boleh screw balik. Ini nama dia engine protector brand GB Racing. Agak jackpot beli motor ni dapat sekali benda ni. Benda ni original, boleh tahan juga harga dia. Penting kalau jatuh motor kita scrap atas jalan, taklah cover ni pecah. Saya tidak bayangkan benda ni bersagak bocor, kena tukar. Ini quick shifter daripada R15M. Kita cubalah. Kalau boleh jimat, tak boleh rugilah dalam 200.